Ini kalau RZ ni harga dia dah 10,000 dah. Nampak ni abuk tu. Alright gang, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to YouTube channel Dak Jam. Pada yang belum subscribe, pastikan korang dah tekan tombol subscribe, like, follow dan share. Follow akaun TikTok dan juga Instagram Dak Jam. Jadi selepas beberapa hari ni, beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun ni, nak hampir setahun dah geng, ramai yang tanya projek RS dekat TikTok, YouTube short aku, YouTube video, semua komen tanya mana RS. Okay, aku sibuk dengan 115 sekarang. Okay, aku akan terang korang. Hari ni aku akan share korang RS aku. Ni dia. Okay, ada sebab kenapa lambat. Sebenarnya ada masalah dekat crankcase aku. Nanti aku tunjuk korang apa masalah. Tapi sebelum tu, ni lah dia motor RS dia. Comeback. Sebenarnya bukan aku tak nak teruskan projek aku, tapi ada masalah yang aku tak boleh nak buat. Sebab benda tu dekat orang, aku tak nak paksa orang. Nanti aku bagi tahulah masalah. Jadi ini RS single cam aku geng. Memang habuk teruk. Ini kalau RZ ni harga dia dah 10,000 dah. Nampak ni habuk tu. Kotor lepas kita dah buat macam-macam hari tu. Memang aku nak all in RS ni hari tu. Kau tengok kita dah custom macam-macam. Kau pun tahu kan, selepas crank kita putus itu spek 73mm, jack 4.5 Wasner tu, terus sadai macam ni. Tapi matlamat dia akan diteruskan. Tengok kunci kat karat dah. Kunci rumah pun ada sini. Dah tak hidup lah. Bateri pun dah kong dah, aku ingat. Jadi korang boleh tengok lah. Inilah RS single cam aku. Sejujurnya aku cakap, lepas projek single cam aku ni, aku sangat suka gila bawa RS aku ni geng. Tak dinafikan. Lepas aku dah buat dia punya throttle semua, korang tengok pakai short semua kan, dengan fork kita dah rendah, dengan semua suspension yang aku dah buat ikut saiz ngam dia. Fork depan, braking dia korang tengok. Aku dah rasa memang RS ni waktu tu memang sedap dah. Aku memang dah tak nak bawa Y dah waktu tu. Aku bawa RS ni hari-hari. Korang tengoklah fitting-fitting dia semua kita dah buat cantik dah, cun-cun. Dan ni dia sebenarnya engine yang aku tunjuk korang. Ni kita dah cuci semua. Akan pasang dalam masa yang terdekat ni. Ni blok sebelum ni. So Philly kita masih lagi pakai. Tengok, tak ada salah, tak ada apa. 73mm Superhead pun kita pakai 2528. Tengok, semua kita dah buat cun-cun dah. Ni tak ada usik apalah, belah magnet dan sebagainya. Gearbox hari tu kita ada kacau. Aku ulang lagi sekali. Gear 2 dengan gear 6 macam tu, aku tak ingat lah. Jadi agak short lah. Sebenarnya gearbox asal pun bagi aku dah okey dah. Cuma aku nak try gearbox yang aftermarket lah, racing. Sebab aku rasa lebih mantap sedikit lah. Ada rapat-rapat sikit. Yang ini crankcase dia sebenarnya masalah kita korang. Ni crankcase dia. Sekejap aku tunjuk crankcase ni hari tu aku masa buka, yang masa dia punya crank putus tu, dia punya pin bawah putus. Crankcase ni bila crank tu dah putus, dia punya stopper untuk bearing crankshaft ni dia terlepas tau. Dia putus kiri kanan. Ni salah satu fakta aku nak beritahu korang. RS dia punya crankcase dia agak lembik sikit lah berbanding dengan motor Y. Ini fakta sebab tu nak modi RS ni kena kental lah sangat-sangat. Sebab dia tak boleh nak tampung pun untuk heavy modification. Memang tak direkomend. Sebab dia punya longkang untuk tapak stopper untuk apa tu, crankshaft dia ni memang nipis. Kau nampak ni, nipis. Jadi hari tu bila crankshaft tu dah putus pin, dia crack tau, nampak? Ni kesan crack kat sini, crack kat sini, crack kat sini. Rumah bearing mana lagi? Sini crack. Belah sini pun sama kiri kanan. Ni nampak? Ni crack. Jadi kita dah buat balik. Kita buat balik welding. Nak buat dia bukan senang geng. Bila nak buat balik crankcase, nak jalan single cam ni, kita kena ada crankcase yang standard RS supaya kita boleh tekap dia, faham tak? Lepas tu kita kena ada crank yang standard. Kita nak tekap bagi dia sama fit, supaya nanti bila kita modify, kita custom, kita welding, lepas tu kita gosok, kita potong dan sebagainya, dia tak lari daripada ukuran asal dia macam yang standard. Kita tak nak ada sengit-sengit bengkok, sebab kita tak nak ada isu vibrate ataupun pecah. Ni muka baru dia kita dah buat balik cantik, korang tengok.
tepi dia. Nampak? Crankcase ni masih asal masih asal original aku punya lah. Kita tak ada ketuk-ketuk. Masih original punya crankcase. Cuma tapak dia lah dah jalan untuk block single cam. Okey. Nampak? Jadi apa yang aku buat sekarang, crankshaft lama Wasner yang putus pin bawah tu aku masih pakai. Cuma aku tukar dia punya rod Y15 dengan pin bawah Y15. Aku lay sikit. Tapi sebenarnya kalau nak lagi cun, korang pakai yang LC lah. LC punya lagi cun lah. Tapi tak ada, aku ada Y, tak apa. Kita potong kiri kanan. Masa kita nak jack masukkan crankshaft tu, dia keras. Atau dia pakai 5 ton ke 5 tan, aku tak ingat lah. Jadi dah cukup. Takkan ada isu terlepas lah. Sebab dia memang fit mantap ni. Nanti aku tunjuk korang crankshaft yang aku dah siap tukar dia punya batang rod dengan pin Y15. Tapi kita pakai crankshaft Wasner yang untuk Honda RS 150 4.5 masih kekal. Dah tak ada pakai plate dah. Dia jalan macam Y dah. Kira crankshaft aku nanti ni dah macam crankshaft Y lah sebenarnya sistem dia. Sebab lubang minyak dekat crank pin dia pun dia dah macam Y. Dia punya rod pun kita pakai rod Y. Dia punya crankshaft pun dah tak pakai plate dah macam Y dah. Top set dah memang Y lah. Okay. Okay, so ini crank dia tadi. Mal baru ambil siap. Okay, ini aku jelaskan korang secara terperinci kenaan crankshaft Wasner aku. Okay, ini crankshaft yang sama juga yang sebelum ni aku pakai, yang putus dekat crank pin bawah. Okay, korang boleh tengok memang crank yang sama Wasner. Nampak tu. Okay, so crankshaft ni dah siap balancing lah. Aku tak ada buat static tak ada buat statik sebab tak sempat dan makan modal sikit. Jadi untuk R&D ni aku tak nak tebal-tebal sangat. Ni kan R&D kedua kan. Lepas berjaya itu kita pakai 70mm ke 72 aku tak ingat. Jack 1.5 3.2 apa tu, Umar kan. 1.6 atas bawah. Okay, jadi ni 4.5 atas bawah jadi 9 lah. Okay, ni yang gagal lah itu masa kita dah siap spek 73. Aku baru nak test, lepas tu putus crank pin. Jadi ini crankshaft dia. Okay, apa yang aku buat dekat crankshaft ni, aku tukar dia punya rod Tobaki. Saiz dia 103L, betul Mal 103, panjang dia 103. Lepas tu dia punya crank pin dia pakai Y juga. Y ni dia ada lay sikit Mal. Ada potong. Dia kanan kan saiz LC. Oh, ni jadikan saiz LC lah, panjang LC. Betul, panjang saiz LC. Maksudnya kalau saiz LC ngam terus lah. Pin ngam terus tapi rod tak ngam. Rod tak ngam. Okey, rod Y saiz okey. Itu kau faham kan. Jadi kalau nak pakai rod Y15 masuk dekat crank RS boleh. Korang kena pakai crank pin Y15 tapi dia punya diameter, dia punya panjang dia ikut LC. Baru ngam. Jadi kalau pakai LC tak boleh, tak ngam. So, pakai Y dia potong kiri kanan ni, kiri kanan lah. Cantik. Okey. Crank RS standard 98.5. Jadi ni 103 memang sebelumnya punya spek lah. Ni dia punya gear belah timing chain yang asal kita pakai sebelum ni. Ada patah satu gigi, kau nampak sini. Okay, yang ini custom tau. Custom dalam dia ni RS punya gear kita dah potong. Lepas tu luar dia kita lapik pula dengan gigi Y15. Ni masuk yang kat sini ni. Inilah aku pakai daripada awal dulu sampailah sekarang. Okay, jadi Mal ada buat yang baru. Nanti aku tunjuk lah. Ada kat dalam tu tapi tak payah tunjuk pun tak apa. Tapi Mal ada Mal ada. Gear tu pun kita buat baru macam ni juga. Sama. Cuma kali ni mungkin gear balancer ni mungkin baru. kita akan tukar baru. Ni gear balancer ni sebab ada gigi dia yang macam dah terkesan sikit Mal. Betul, tersompit sikit. Kalau mata kasar memang kau tak nampak, tapi sebenarnya ini yang seronok dia sebenarnya. Kalau macam Mal kan, dia ada pengalaman. Jadi setengah orang dia kalau tengok mata kasar macam ni, dia akan guna balik tau. Tapi Mal tadi dia tengok, dia cakap aku sebab crank ni dia dah terbabum. Jadi dia
benda ni pun terjejas tau. Jadi kita akan tukar dia punya gear balancer saja. Balancer kita pakai lagi asal. Gear balancer ni saja kita tukar. Okay, sebab dia ada kecederaan sikit. Okay. Jadinya crank ni jalan macam Y lah. Dia punya minyak hitam dia. Kalau aku tiup sini, dia akan keluar celah-celah tepi ni lah. Korang pun tahu kan. Tak tiup kan. Nampak? Okay. So RS ni memang aku nak siapkan juga. Okay. Kalau boleh sebelum puasa ni lah. Okay. Aku akan siapkan dalam beberapa hari ni. Aku nak bawa pergi Pahang motor ni. Okay. Nanti aku akan cuci bersih. Jadi barang semua pun dah siap. Crankshaft dah ada, gear balancer semua kita akan tukar. Dia punya engine pun macam aku cakap, dia punya casing pun dah cun semua. Gearbox pun kita dah rojak dah asal sebelum ni, memang dah okey. Lain-lain tak ada hal. Ya, aku rasa itu saja aku nak kongsi untuk episod yang pertama ni, comeback. Ramai sangat yang dah tanya, minta. Okey, aku buat. Okey. Jadi korang stay tune, tunggu episod next untuk projek RS 150 ni, comeback single cam 73mm, crankshaft 4.5, pakai rod Y15, pin rod dia pun Y15. Okey. Mantap.